Layanlah saya, Sat. Khairul Azri 19. Layanlah saya, Sat. Episod kali ni saya nak ubah suai seluar yang saya pernah lukis dahulu. Find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Saya rasa buruk lah. Saya nak tukar dengan rupa yang lebih cantik, dengan lukisan yang lebih cantik dan memuaskan hati saya. Jadi, episod kali ni adalah upgrade. Upgrade ke custom? Upgrade. Yeah. Malu orang. So, mula-mula kita kenalah padam dulu lukisan ni. Memang padam semua memang tak boleh lah. Tapi, padam sikit boleh. Oh ya, ini adalah nama dia Thinner. Thinner ni digunakan untuk padam cat ataupun padam pewarna yang payah nak tanggal, marker pen permanent ke. Kalau nak guna ni hati-hati tau, jangan dekat dengan bahan api. Dia mudah terbakar, dia macam petrol. Gitu. So belilah kat kedai kalau nak guna. Nama dia adalah Thinner. Sementara nak tunggu dia kering, jom kita pergi makan dulu. Perut pun dah kenyang. Jadi, ini pun dah kering. Masa untuk kita upgrade lukisan ini. Boleh tahan not bad lah. Barang kira jadi dah kan. Ini gambar saya dan ini gambar awet saya. Tapi awet saya tak free hair lah. So itu sahaja untuk episod kali ini. Yasakanino Magatama.